simpang ke kanan nak pergi ke KLIA. Kanan, aku akan ke kanan. Straight pergi ke Tawarisan. Alhamdulillah, lampu hijau. Tabung Haji ni. Bangunan Tabung Haji Sepang. Ni tak nak tengok. Ni. Bawah. So dekat depan tu nanti ada roundabout. Aku akan ambil ke kiri pukul 9 untuk terus ke F1. Bawah. Mana dia? Sebelah tu ada masjid ni. Straight pergi downtown KLIA, kiri pergi Sepang F1 Circuit, kanan pergi KLIA 2. Alhamdulillah pagi ni tenang ya. Orang masih bercuti balik kampung ke. So aku akan straight je sampai ke sebelum F1 Circuit tu. Dan simpang ke kiri. Aku akan masuk kiri, climb bukit tu, dan kemudian akan menembusi Pekan Salak. Dia macam terteluk kan, pasal tak? Nampaklah adalah 80 km lebih. 80 lebih kilometer. Okey, dah sampai simpang dia lah. Ke kiri ni akan kembali melalui Kom F1 dan juga pergi ke Pekan Salak Tinggi dan Jenderam. Straight tu boleh pergi ke KLIA. Nak tengok view kapal terbang apa semua. Tak kisahlah kalau bukan naik basikal ke. Kat belakang straight je jalannya. Dalam 10 km lagi kot depan. Okay, now aku ke kiri menghadap Kom F1. Pada yang tak tahu depan tu F1 Circuit So now aku melalui Kom dia. Dalam 1.8 ke 2 km dia punya Kom ni. Manageable lah, 2%, 4%. So layan kaki je kat sini. Belah kanan ni Sepang F1. Kom F1 ni kadang-kadang jadi tempat attack juga pada geng-geng grup kayu nak breakaway. Dulu dia orang ada selitkan juga route ni sebagian daripada route race. Dah berbunyi dah kamin tu. Dan dia tempat climb. Daripada sini boleh nampak lah view semua F1. Tapi yang aku perasan, sebab dah lama tak lalu sini, tar dia dah diturap dah cantik dah. Kalau tidak dulu berlopak juga. Ni cantik ni. Di belakang ni dah cantik dah turapan ni. Kalau tidak tu dekat bahu jalan ni lopak-lopak. Maupun dekat tepi jalan, bahu jalan ni lubang. Jadi aku dah lama tak lalu sini. So ni lalu balik. So aku notice lah. Kalau tidak macam ni lubang kan. Yang menggerutu sikit macam jerawat batu. Sampai ke puncak dia. Okay, now aku melalui downhill Kom F1 ni. Depan tu ada traffic light simpang 4. Kalau korang perasan masa video Lukut Loop solo aku, traffic light Pekan N-Stack kan, kawasan yang berbahaya tu. Depan ni lah. Itu aku daripada sana straight kan. Ini aku daripada belakang. Lepas tu untuk
menu Kuala Lumpur ni, aku bukanlah non-stop, ada berhenti untuk refill, buang air kecil ke atau sebagainya di Petronas depan ni. Petronas ni besar juga, baru juga dibuka, tak silap aku 2 tahun dah kot. So aku akan berhenti kat situ untuk refill, makan sikit, lepas tu aku terus berangkat balik. So kiranya berhenti sekali je lah, tak adalah non-stop. Direct ke depan. Tu nampak tu, N-Stack dekat bukit tu, N-Stack. Kan aku lalu depan ni, tu straight je. Dan aku ke kiri, kita berhenti T5 dekat Petronas depan ni, dan akan kembali ke Pekan Salak. Petronas ni besar juga, sesuai untuk buat tempat berhenti. Ni dia Petronas ni. Dalam 1 kilo selepas aku corner kiri tadi, Petronas dia. Besar agak. Dia ada Mr. DIY lagi. So aku akan berhenti dekat sini untuk refill dan kudapan sikit. Ini dia. Tak ada sewa parking lagi ni. Alright. Rider to rescue. Okay. Aku sekarang bergerak daripada Petronas tadi selepas rehat kejap. Now dah kilometer ke 53. Jam dah pukul 10.09. So bergerak ke Pekan Salak dan menuju ke KOM di Palma. Dan kemudian balik. Alright. Okay, kita dah lalu Pekan Salak. Now ni menuju KOM di Palma, dan kemudian melalui jalan Jendram Hulu. Last KOM of the day untuk Kuala Lumpur loop ni. Kita layan. Tenang pagi ni. KOM di Palma ni hujung-hujung seperti biasa. Hujung perit sikit. Jadi kali ni aku nak try grind sikit. Sebab route pendek kan. Angin kuat. Macam mana pun kena main tepi. Okay, hujung tu depan restoran ni perit. Bunyi aja. Off saddle. Lama off saddle ni. Itu dia.
Kom di Palma. Final pending. Lepas ni kita layan downhill Dan jalan Jendram Hulu ni, downhill di Palma ni, dia jarak dalam 9.5 km tersilap aku. So jalan ni masa time balik very pending lah. Turun je kan, naik pun ujung-ujung sikit je. Bagi rider yang jenis puncher tu, setiap kali dia pedal ke depan, dia punch betul-betul dia punya watt dengan pace kan. Jalan macam ni memang best lah. Ada 2-3 rider yang aku kenal masuk jalan ni, bila kita takung dia memang berdesuk. Untuk aku pula macam biasalah, tak adalah nak tekan ke nak apa ke, average je. Lain keadaan. Recovery balik kaki lepas climb mendom tadi. Mendom pula dah. Lepas climb di Palma. So now dah masuk kilometer ke 60. Jam dah pukul 10.23. Route Olak Lempir ni dianggarkan dalam 80 km lebih lah. 82, 83 aku rasa macam tu. Jendram Hulu lah ni. Depan tu ada kedai mi rebus sedap. Selain daripada kedai roti canai kari kambing, dekat sini ada satu kedai pun sedap juga. Selalu kadang-kadang kalau tak jauh, aku dengan kawan akan pergi kat sini. Kedai ni ada juga roti canai. Ini mi rebus sedap. Singgah Rasa Cafe ni dia. Tapi kedai ni tutup hari ni, biasalah hari haji kan. Sini. Okay, lagi 4 kilo untuk habiskan route jalan dalam Jendram Hulu ni. Tu menuju ke Southville dan Bangi. Mileage sekarang 65.7. Okay, aku dah keluar daripada jalan Jendram Hulu tadi. Now menuju kembali ke Southville dan balik ke Bangi. Alhamdulillah cuaca cantik. Angin pun mula-mula dia banyak. Now tak adalah banyak sangat. Masuk ni dah kilometer ke 68.9. So estimate lagi 15 ke 13 km lah sampai ke rumah. Sambung lagi. Lalu Simpang 3 ke kanan Bukit Mahkota, kiri balik ke Bangi dan melalui agensi nuklear Kom Manja kat situ. Dah roboh dah kedai ni. Nampaknya ada rider di situ. Jom kita tengok siapakah mereka. Empat orang ronoknya. Tumpang ke nak potong? Bang. Hai. Bang. Halo. Grup otai.
Dah sampai sini ya kau Itu downhill. Happy ending. Corner sikit sebelum kita climb manja. Lubang ni jaga. Nampak signboard tu penghujung jalan. Belum sampai ke jalan UKM. Masuk ke kilometer 74.6. Dah pukul 10.52 pagi. Nak sampai lagi 6 ke 8 kilometer sampai ke rumah. Melapasi simpang 4 UKM tadi, kilometer dah masuk 77.5. Okey, now aku terus jalan reko dan masuk ke rumah aku kembali. So daripada simpang 4 tu ke rumah dalam 6 km. Now ni 77. So roughly 83 lebih kilometer lah untuk mileage route kali ni. Nah, aku melintasi jalan yang melalui padang di UKM. Awah pemandangan. Musim cuti antara siapa guna lah. Okey, dah nak sampai ke rumah. Now ni dalam mileage dalam 82.5. Baik, rumah dapatlah 83 lebih. Dah pukul 11.09 pagi. Alhamdulillah, solo ride ni atas dia 2 jam 45-48 minit. Jadilah untuk memantapkan base Kayuhan. So terima kasihlah untuk korang yang mengikuti video aku ni. So korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okey, sebab dengan ini dapat menambahkan semangat aku lagi untuk berkongsi video-video kisah kayuhan aku buat korang. Alright, terima kasih kerana masih stay lagi sampai time macam ni dengan aku berceloteh. Sampai jumpa lagi. Alright, pagi-pagi Ranggi go cycling.